Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Baik, saya rasa mungkin ada di antara anda sudah pun baca, mungkin ada yang masih belum tahu bahawa Khairi Jamaluddin atau KJ sudah sah menyertai UMNO. Ya, dia sudah pun hantar borang rayuan kepada Zahid secara terus. Itu semua hanya formaliti sahaja. Sebenarnya sudah lama ada perbincangan dengan Zahid dan KJ akan jadi watak penting menuju PRU 16. Begitu juga ya, dulu diwar-warkan ya, kalau awak lihat pentaksub pembangkang dan aktivis mereka, dan pada satu ketika dulu saya juga, lama dulu, kita tahu bahawa kem Hishamuddin yang hubungannya retak dengan kem Zahid, ya, ada perbincangan untuk ya tarik sokongan dan macam-macam lagi ya. Ada langkah ini, langkah itu. Kemudian awal lagi, dah hampir 2 tahun saya beritahu hentikan ya harapan palsu kerana ianya tidak akan berlaku. Dan lebih setahun dulu, hampir setahun lepas, saya pun beritahu sekarang kem Hishamuddin dan berbelas-belas MP UMNO yang kononnya masih lagi berbincang dengan pihak tertentu dari PAS atau perikatan ya, dan untuk tumbangkan kerajaan, sampai ada aktivis tertentu ya berulang kali beri tarikh, sikit lagi akan jadi, sikit lagi akan jadi, kemudian tarikh ubah-ubah. Saya kata benda tu semua mengarut, ianya takkan jadi sebab kem Hishamuddin dan MP-MP berkenaan sudah ya makin merapati kembali kepimpinan UMNO kerana ya mereka mendapati ni sebelum lagi ada perpecahan dalam perikatan, sebelum lagi bersatu pecah hancur, sebelum lagi ada perselisihan antara bersatu dengan PAS. Mereka dah tahu perikatan akan merosot pada PRU 16 dan mereka sedar bahawa hala tuju ke hadapan adalah bersama UMNO. Dan saya masih ingat, kalau awak korek balik live tersebut, saya pesan ingat baik-baik ya, pesanan saya, ingat baik-baik amaran saya, jangan nanti awak hampa ya. Jangan nanti mimpi-mimpi indah yang awak bina hancur berkecai, kerana bukan hanya keruntuhan kerajaan tidak akan berlaku, UMNO akan ya, especially MP-MP dia yang didakwa tidak sehaluan dengan Zahid, semuanya akan kembali bersekutu. Dan kamu akan sedar bahawa kamu telah ditipu oleh pihak-pihak tertentu. Dan akhirnya sekarang sudah terserlah ya, bukan hanya KJ akan jadi watak utama menuju PRU 16, tetapi kem Hishamuddin dan MP-MP yang didakwa ya akan kerjasama dengan PAS untuk tumbangkan kerajaan dan sebagainya, sudah pun merapati kembali kepimpinan UMNO. Dan mereka juga akan jadi orang-orang penting menuju PRU 16. Maknanya Hishamuddin akan berkemungkinan kembali bertanding dan sebagainya. Okay. So sekarang MP-MP UMNO 26 MP semuanya bersekutu ya. Mereka menuju penyatuan. KJ sudah kembali ya. Ada lagi kejutan-kejutan yang akan berlaku. Awak lihat di belah perikatan, mereka tengah bergaduh. Sampai hari ini duk bergaduh. Isu apa? Calon Perdana Menteri. Ya. Semalam atau hari ini saya lupa, menantu Hadi keluar lagi satu kenyataan. Sekali lagi, sasaran dia adalah Dr. Samsuri, pengerusi Perikatan Nasional.
Pengerusi mereka sendiri, mereka nak sangat ambil alih jawatan pengerusi Perikatan Nasional. Mereka nak sangat PAS kawal Perikatan Nasional. Kemudian orang PAS sendiri dan bukan orang lain, menantu Hadi sendiri keluar kenyataan. Dia sasar pengerusi baru, Dr. Samsuri. Dia kata setakat pengerusi perikatan boleh, setakat ketua pembangkang boleh, setakat calon Perdana Menteri tak sesuai. Dulu inilah menantu yang sama, yang dulu pertikai pemilihan Dr. Samsuri, cadangan nak jadikan Dr. Samsuri pengerusi perikatan. Kemudian bila akhirnya mereka jadikan juga Dr. Samsuri pengerusi perikatan, dia pusing. Dia kata tujuan dia kata begitu adalah untuk membuka mata lah, apalah entah apa. Aku baca memang auta lah. Sekarang dia pula keluar kenyataan, Dr. Samsuri pengerusi boleh, ketua pembangkang boleh, tapi calon Perdana Menteri tak boleh. So di kalangan mereka, ada kem ulama' yang tak mau Dr. Samsuri. Mereka kata mau letak Tuan Ibrahim ataupun Ustaz mana, saya lupa, sebagai calon Perdana Menteri. Ya, mereka berpuak dalam PAS. Kemudian bersatu berpecah. Ya, majoriti MP sudah tidak bersama Muhyiddin. Ya. So Hindu dah jadi lubuk perpecahan. Mereka ni macam-macam mereka tuding jari ke UMNO. Ya. Sampai Hadi membuat satu fatwa, saya tak tahulah awak nak panggil fatwa ke dalil ke, yang ni dengar baik-baik, menyesatkan. Saya sendiri tak pasti Hadi nyanyuk ke, Hadi dah sesat ke, saya tak tahu. Dia kata bila buat rumah bangsa, UMNO dah terima bisikan syaitan, dah hilang haluan, ini tak sejajar dengan agama dan bangsa, dan ramai orang keliru. Itulah perjuangan agama dan bangsa. UMNO menjurus kepada penyatuan. Dia wujudkan pentas muzakarah. Dia ajak semua. Dia ajak Amanah, dia ajak PKR, dia ajak PAS, dia ajak Bersatu, dia ajak semua berbincang. Sebab usaha penyatuan ni, dia perlu ketepikan pertelingkahan antara pemimpin dan utamakan ummah. Hadi pula kata itu yang tak betul, dah terima bisikan syaitan. Jadi timbul persoalan, siapa yang terima bisikan syaitan? Hadi ke apa? Ya, memang menyesatkan. So nampak mereka sebenarnya kepanasan, PAS bagaikan cacing kepanasan. Penyatuan pun ada dekat UMNO. Pemimpin-pemimpin mereka, wakil-wakil mereka, ahli-ahli parlimen mereka semua kembali bersekutu. Di kalangan blok dalam blok kerajaan, PKR dengan UMNO mesra, UMNO dengan Abang Johari Sarawak mesra, dengan Sabah mesra, dengan Amanah mesra. Itu jadi lubuk penyatuan. Mereka pula melanjurkan pentas muzakarah untuk menyatu padukan parti pemimpin Islam merentasi sempadan politik. Ya. Di sini pula mereka berpecah. Hadi tak boleh tahan sampai duk jaki, duk buat kenyataan yang menyesatkan. Dia sembur racun. Ya. Dia sembur racun, ya, dengan kenyataan yang cukup menyesatkan dan menimbulkan tanda tanya, dia ni dah nyanyuk ke? Ya. Kemudian menantu dia sendiri secara terbuka pertikai kemungkinan Dr. Samsuri jadi calon Perdana Menteri. Mereka ni tak terurus, tapi mereka tak tahan, macam cacing-cacing kepanasan bila UMNO makin menuju melangkah ke hadapan. Jadi PAS sendiri mengaku, ramai pemimpin dia mengaku sejak PRU15, misi mereka nak tumbangkan kerajaan. Mereka tak malu mengaku. Untuk 3 tahun saya seru PAS, tolong laksanakan tanggungjawab semak dan imbang sebagai pembangkang. Mereka tak mau dengar, mereka fokus kat situ. Hari ini orang-orang yang mereka harapkan untuk tumbang kerajaan sekarang bersekutu menuju ke arah
penyatu paduan dalam blok kerajaan, keharmonian dalam blok kerajaan, perpaduan dalam blok kerajaan. Mereka makin tersisih, PAS, dia tidak ada pilihan lain. Jadi terpaksa bergayut dengan Bersatu yang dah hancur. Ya. Terpaksa bergayut. Kita tahu PAS tak mau bersatu, tak mau Muhyiddin. Dia memang halau, dia tak mau Muhyiddin duduk sebagai pengerusi. Terpaksa bergayut. Dia duk pujuk UMNO untuk kerjasama. Macam-macam dia cuba untuk tumbangkan kerajaan dan dia mengaku, pemimpin-pemimpin dia mengaku, Syahidan mengaku, apa semua mengaku. Akhirnya bila mereka sedar mereka sudah terpencil, sekarang beria-ia hendak atur langkah untuk membuat persediaan menuju PRU 16. Fungsi sebagai pembangkang pun mereka belum laksana. Apa yang mereka lakukan selama ni hanya mencari segala apa alasan yang boleh dicari untuk serang kerajaan sehingga banyaknya tersasar, banyak terjerumus dalam fitnah, banyak ya, yang di isu perkauman dan isu perkauman dan keagamaan ekstremis dimainkan untuk memburukkan pihak-pihak tertentu, tapi masih belum laksanakan tugas sebagai pembangkang. Jadi orang dan berpecah. Gabungan sendiri pun mereka tak terurus. Bila dah lantik pengerusi, mereka duk bergaduh siapa jadi calon Perdana Menteri. Menantu Presiden sendiri pertikai pengerusi baru sebagai calon Perdana Menteri. Jadi orang duk lihat, kamu sebagai pembangkang tak mampu laksanakan tanggungjawab sebagai pasukan semak imbang, tak boleh urus gabungan sendiri. Jadi mereka sedang memudahkan UMNO untuk bersekutu dan mencapai kejayaan. Tetapi pentaksub mereka tak akan sedar. Pentaksub mereka tak akan ingat kembali bahawa saya dah beritahu benda ni akan berlaku. Mereka akan terus berkata, Regi ni meleset lah apalah. So, dah terbukti saya betul. Dan mereka terus akan berpendapat perikatan akan menang besar. Ya. Dan bila sampai PRU 16, harapan mereka akan berkecai. Saya khawatir bila mereka selepas PRU 16 mereka tidak boleh terima keputusan. Sebab saya jangka PAS akan hilang sekurang-kurangnya 30 kerusi, Bersatu akan hilang lebih 80%, silap 90% kerusi. Ya. Atau hanya 1 kerusi tinggal, whatever lah. Okay. So itu jangkaan saya pada PRU 16. Malah saya tidak terkejut, Bersatu lenyap terus. Ya. Masa akan menentukan dan masa tidak begitu lama. PRU 16 saya jangka dalam tempoh 6 bulan. Mungkin awal lagi saya tak tahu. Ya. So, kita tunggu dan lihat. Yang pasti, semakin hari orang melihat mana satu lubuk penyatuan, mana satu lubuk perpecahan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.